Oh, tu kolam apa ni? Cakap merah ni. Baik, ada je tu. Bagi 3 ekor tu lah. Tak bawa pam lah pula. Ada jual lighter ke? Tak ada. Welcome back to Hobi Mak Kedah channel. Alright guys. Oh, hari ni kita ada dekat kolam Jugra geng. Wah, hampa jangan duk kata kolam Jugra ni tak power apa kan. Hampa buat elok sikit. Ni kolam orang kata apa, terhebat jugalah. Walaupun bayar murah tapi balik boleh koyak plastik tu. Aku ini bersama dengan anak aku lah. Mak Kedah sini. Dia duk bagi tahu aku, dia kata apa, ayah adik asyik tak dapat ikan kan, asyik kumpau kan. Dia tak tahu ayah dia pun kumpau juga. Jadi hari ni kita bawa lah main sini, layan-layan cakap. Okay guys, so stay tune. Harap-harap hari ni aku tak gasak. Aku tak mau gasak lagi koyak plastik. Okay, jom, ciao. Boleh kat Pam Air. Mata tengok Pam Air. Baru dia bagi semua. Tengok dah. Karau je, tak payah main-main dah. Karau je. Slow. Dia mesti kejar. Pum. Makan udang guys. Makan udang. Layan. Jap. Jap. Jaga. Lek. Jap. Okey. Layan je. Layan. Oh, mantap guys. Ada sekok SP dia tak mau makan. Dia nak makan udang. Lek dulu. Oh, layan. Nak dapat payah. Layan. Ya. Syok. Nak kak. Kena karau sampai bawah. Karau sampai bawah tunduk kan. Baru boleh roket dia. Karau dulu sampai bawah. Karau lagi. Karau lagi sampai pendek. Okey dah. Okey, pegang depan. Angkat terus. Okey dah, lepas. Mantap geng. Buat tu. Aduh. Kita nak SP. Nak udang tu. Di sini. Okay. Sekok. Oh, sekilo 25 okay. Jadi kita jangan cari banyak. Agak-agak nak buat low lah. Okey, jom lanjut. Siap lah, siang. Sekok ni pun tunjuk sikit, tengok besar mana. Oh, sekok ni pun berharga RM22, siang RM2. Pegang. Tapi kaci tak dapat. Jadilah cakap kalau dapat banyak-banyak, mampu nak bayar. So inilah konten kita, santai-santai konten ni. InsyaAllah nanti kita akan ke kolam Big Boss tengok lah Jumaat ni. Kita main kolam Big Boss lah. Okay guys, so jumpa lagi next konten. Assalamualaikum.